Dah. Cep. Okay, hello guys. So ni kita makan awal, sangat awal. Okay, satu kita makan. Sebab kawan aku belikan nasi kerabu. Shout out tu. Lepas tu kerja pula aku nak edit. Ni kira dia belanja tu guys. Murah rezeki, panjang umur. Sehat selalu. Anjay, baik kan aku selalu. Wah. Tapi kan, sometimes aku terfikir, aku ada a few kawan kan, daripada masalah apa-apa, tak adalah masalah macam benda yang merunsingkan. Contohnya nak pi macam nak turun stesen mana, macam tu lah kerunsingan daripada kan. Mereka akan tanya aku, mesej tu nak tanya nak pi macam turun stesen mana, nak pi Banyuwan Leleng macam mana. Aku cakap tak pernah pergi. Aku pun tak pernah pergi juga. Lepas tu dia tak turun, itu kita cari sama-sama. Aku yang Google. Aku lagi kan. Lepas tu adalah yang ada masalah apa kan, tanya aku juga penyelesaian dia. Lepas tu ada yang nak pakai konsert, nak pakai baju apa, tanya tu rasa baik aku nak pakai baju ni, aku nak pakai dengan skirt apa, aku nak pakai skirt apa dengan baju ni, skirt macam mana, colour apa, tanya aku. Apa bayangkan semua orang dalam hidup aku ni semua ada Afif. Macam tak apa, tak tahu kan Afif ada. Aku tanya Afif. Sama kat kedai pun, tempat kerja aku sekarang tu sama. Tanya Afif. Tanya Afif. Afif? Aku tak ada Afif dalam hidup aku. Semua ada Afif dalam hidup dia. Tak ada Afif dalam hidup Afif. Sekejap. Panjang sangat nanti. Kembali happy, kita makan nasi kerabu. Kerabu dengan ayam sambal. Cakap RM7 tu. It looks tempting. Tak ambil ayam banyak ni. Menarik. Menarik weh. Kena start dengan minum air. Supaya dia cepat kenyang. Tu nasi macam mana? Kan tak habis kan? Bagus. Sedap weh. Saya tanya belajar. Duduk dari rumah aku tak? Ada ni weh. Daun cemangi. Randang. No. Kalau tak hari ni aku nak makan salad. Tapi tiba-tiba ada mesej, siapa nak nasi kerabu? Tak makan. Sebab aku dah tahu nasi kerabu lama dah. Cuma tak terus semalam. Mesti aku tengah dilema, habiskan nasi ke tak. Habiskan macam gemuk, habiskan macam bazar. Nak gemuk ke dosa? Gemuk ke dosa? Gemuk dia. Balik dari besok untuk buang nasi kerabu ni. It's done. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan?